Wallahi wabillahi watallahi. You know what I mean kan? Okey, kenyataan daripada Dr. Mazli, kawan saya, sahabat saya juga, mengatakan bahawa YB menipu sebenarnya dan ada beberapa kenyataan lah sebab ramai, bukan YB seorang je dalam meeting tu. Kalau YB dengan contoh dengan Perdana Menteri, diorang tak apalah. Ni ramai dalam tu, dia kata tak ada berlaku peristiwa tersebut. Okey, saya tambah sikit sebab saya tanya ada beberapa orang yang hadir, dia kata ada. Saya tanya beberapa orang lain, dia kata tak ada. So I think it's a matter for interpretation ke ataupun memang tak berlaku ke, atau YB berhalusinasi ke, macam mana tu YB? Sakit mental ke dia kata? Tapi ialah Dr. Mazli sepatutnya tak payahlah sebut skizofrenia. Ya. Tak, betul. It's politically incorrect. Pesakit skizofrenia, orang yang ada mental health issue, they have to go through a lot daripada satu hari ke satu hari. Kalaupun tak suka aku, janganlah hina skizofrenia, kan? Yang itu saya nak tegur dia lah. Sebab dia ni doktor PhD yang hebat, kan? Benda tu, kesalahan seperti itu tidak sepatutnya dibuat, kan? Sebab kalau saya ada ahli keluarga yang ada skizofrenia, I will feel very offended, kan? Baik. Aku ada rakaman. Malam ni kita tahu Saya tak tahulah saya tak tahulah sama ada dia terkeliru, sebab ada orang beritahu dia mungkin terkeliru. Banyak sangat meeting. Dia banyak sangat meeting. Jadi mungkin dia terkeliru meeting yang mana. Tapi saya merujuk kepada mesyuarat MPP 5 hari bulan 5 saya ingatkan, di Seri Perdana. Di Seri Perdana. Ya. Dan saya ada pengiring saya kat luar, kan, dan adalah banyaklah orang yang menunggu kat luar. Dia sampai dengar kat luar tau. Dan bila saya kata jerit itu ialah kerana saya kenal Datuk Seri Anwar ini daripada umur 17. Saya daripada jadi chief of staff dia, kan, jaga pejabat dia, sampai saya jadi pengarah strategi, naik presiden semua ni, kan. Dia tak pernah meninggikan suara seperti itu sepanjang dia kenal saya. Kepada YB? Kepada saya, tak pernah. Jadi, orang lain tak tahulah, mungkin kena jerit sampai pecah satu bangunan baru dia ingat jerit. Tapi bagi orang yang kenal konteks hubungan saya dengan Datuk Seri Anwar, dia kalau dia tak bersetuju pun, dia cakap dengan baik sebelum ini, kan. Jadi yang sebab saya mula bertanya soalan ni sebelum recording kod nak keluar ke apa, kan. Saya bertanyakan soalan kepada developer. Belum habis saya tanya soalan, dia dah potong dah. Dan terus macam-macam lah, kan. Itu tak apalah, kan. Jadi kalau contohnya Dr. Mazli atau Amin Ahmad nak kata benda tu interpretasi dia ialah itu bukan jerit ke apa, itu terpulang lah. Mungkin masing-masing ada decibel tolerance yang sangat tinggi. Level of tolerance dia tinggi. Kalau pakai apa nama ni, Apple Watch, kan. Saya kalau pergi jogging ada earpod dengan Apple Watch, kan. Apple Watch ni dia kalau melebihi desibel tertentu dia akan bagi warning, kan. Desibel dah tinggi, kan. Tak tahulah, takut Mazli Malik ke Amin Ahmad ni desibel dia, had dia sampai ke langit. Tak tahulah, kan. Tapi bagi mereka yang mengetahui, yang selalu ada dalam mesyuarat, pegawai-pegawai ibu pejabat yang memang selalu menulis minit dan ada semua ni, dia tahulah benda tu tak pernah berlaku. Dan nada itu tinggi, dan tak salah lah kalau saya kata itu menjerit lah, kan. Jadi terpulanglah kepada Dr. Mazli, dia kata menjerit ke tidak, tapi janganlah sampai bersumpah kata orang menipu. Sebab katakanlah keluar rakaman tu, dia nak cakap apa lepas ni? Malu dia, kan. Saya cakap terang lah, kan. Kalau rakaman tu keluar,
Dan dia dah bersumpah macam-macam ini. Sampai bila-bila dia nak bertanding mewakili PKR, PAS dengan Bersatu duk main rekod tu je nanti. Malu dia, kan? Jadi lain kali kalau pun nak jadi tukang sorak kat tepi, fikirlah panjang sikit. Jangan hanya kerana engkau rasa sekarang ini peluang untuk aku naik ke atas kerana ada vacuum. Rafizi tak ada, Nick tak ada, semua ni tak ada. Ada tempat kosong ni aku boleh naik ke atas. Janganlah sampai macam itu. Kerana akhirnya yang akan menghakimi kita sebagai ahli parlimen, sebagai ahli politik ni rakyat. Dia orang akan mengundi, kan? Jadi yang itu tak apalah. Tunggu. Cuma macam saya katalah, tak tidur malam lah dia orang lepas ni. Aku ada recording tu. Aku ada, kan? Jadi malah nak panjang-panjang. Malah nak panjang-panjang, kan?